Okay, nampak macam tengah tutup hari tu, tengah buat renovation. Ya betul, hari tu Samalah 8 Channel Musim Kopitiam kami buat renovation. Sekarang ni dah siap. Okay, kami pindah lah tu. Kami pindah dekat tempat yang sama, Gravy 8, cuma blok yang lain. Yang kali ni kat sebelah 99, okay? Jom saya bawa masuk tengok renovation baru kami. So kita ada seat kat luar, untuk yang tak muat kat dalam boleh duduk kat luar juga. Okay, inilah dia tempat kat luar. Yang dalam ni memang luas. Okay, banyak table. Untuk yang nak bawa ramai-ramai orang pun boleh kali ni, okay? Dan lagi selesa lah. Untuk yang sebelum ni ada feedback, kena feedback tempat panas kan, kami ada buat tempat yang lagi selesa, sejuk sikit lah. Okay, sini makanan apa? Masakan sini Samalah 8 Chinese Musim Kopitiam, kita ada masakan Cina lah. Mainly masakan Cina yang halal. Okay, so menu dia macam biasa, kita ada nasi ayam kamhyong kung pao. Ni menu dia. Okay, nasi lemak biasa, okay. Ni ada chicken chop, okay, ayam, kamhyong kung pao semua ada. Seafood, mi, okey, dim sum, roti bakar semua ada. Okay, ni semua halal punya. So kalau korang nak tahu kita dah tukar, yes kita dah tukar, pergi dekat sebelah 99. Tempat yang sama, Gravy 8, Biomass, tapi sebelah 99, blok lain. Okay, untuk yang apa-apa pertanyaan boleh komen kat bawah lah. Okay, terima kasih.